Mentari menyinar membuka harapan. Kau kat sini? Ipan tak mana tak ada pergi kan? Tak apalah, biar aku je lah interview. Jom ikut aku. Aku dah jumpa dah seorang. Jom. Apa nama abang? Nama panjang, nama pendek? Tak kisah. Okay, nama diberi saya Muhammad Rishami bin Ahmad Fendi, selaku sukarelawan untuk program hari ini. Jadi ada sebuah soalan ke? Ada, saya ada satu soalan. Apakah maksud STEM? STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Manufacturing. Kenapa murid-murid kena ada program STEM ni? Kenapa? Sebab STEM ni dia berkembang ikut zaman. Jadi bagi saya pelajar-pelajar ni dia kena follow the STEM, sebab STEM ialah sains. Sains ialah STEM. Yalah, terima kasih abang. Okay, jom. Korang tadi dah interview abang tu. Sekarang ni aku nak interview budak lah. Tapi aku tak tahulah nak interview siapa. Macam mana ada lah. Sini. Dah jumpa seorang. Nama apa? Dina? Okay. Sama lah dengan cameraman. Alamak. Okay. Hari ni apa kau belajar? Tukar minyak hitam. Tukar minyak hitam. Macam mana? Kena ada motor. Maksud? Buka dia punya tempat keluar minyak hitam. Buka keluar minyak hitam, lepas tu masuk minyak hitam. Tak, tunggu dia kering dulu. Lepas tu kena basuh dia punya tu. Lepas tu tutup, lepas tu baru masuk minyak hitam. Oh, dapat ilmu baru lah hari ni. Okay, mantap. Okay, bye. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk aktiviti apa ada hari ni. Klik aku. Bersama kita cemerlang, terbang tinggi menggapai bintang. Dengan ilmu dan semangat juang, DMY terus gemilang. Bersama kita cemerlang, maka mimpi menjadi kenyataan. Seiring melangkah satu harapan, membina generasi masa hadapan. Mentari menyinar membuka harapan. Langkah bermula penuh keyakinan. Sekolah menengah kebangsaan Datuk Muhammad Yusof tercinta. Kami membina impian bersama. Ilmu dijulang, semangat membara, melakar masa depan yang gemilang. Korang dah tengok kan aktiviti apa yang ada? Best kan? Saya ada dapat bag sekali. Nampak ni? Tapi sampai sekarang tak nampak Ipan kat mana. Ada pula. Kau pergi mana? Aku seronok sangat lah jalan-jalan kat sini. Kau tahu tak, pameran kat sini semua best-best. Tengok, aku pun dapat goodies tau. Mana Acik tak buat kerja dah pun dapat. Dah lah korang. Bye. Bye.